Penyanyi dan pelakon Naim Daniel mengaku tidak bersalah Mahkamah Session di sini hari ini atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan berusia 17 tahun. Berikutan itu, Naim memohon ruang untuk dirinya membersihkan nama. Naim 28 tahun yang ditemui di luar perkarangan Mahkamah Session Putrajaya berkata dia mahu fokus pada kesejahteraan dirinya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Tak mau buat ramai mengganggu tunggu lama. Jadi Naim dekat sini, Naim baru saja didakwa untuk satu tuduhan yang berat. Dan Naim faham semua ada persoalan dan juga orang kata banyak tanda tanya kan, dan mengejutkan setengah pihak juga. Buat masa sekarang ni Naim belum bercadang untuk nak mengulas panjang tentang perkara ni, oleh kerana kita masih jadi peringkat awal. Okey? Dan juga Naim tidak ingin ada sebarang campur aduk yang mungkin boleh mengganggu perbicaraan nanti. Dan as for now, Naim serahkan semua pada sistem keadilan. Dan juga Naim dekat sini committed untuk bagi kerjasama yang penuh bagi membersihkan nama Naim. Dan Naim harap dapat doa daripada semua orang. And thank you so much untuk hari ini. Itu sahaja daripada Naim, insyaAllah. Naim tak mengaku salah, kiranya Naim nak lawan juga kes Naim. Obviously Naim akan Naim Daniel telah dipertuduhkan di bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak, yang mana anak guam kami telah mengaku tidak bersalah dan polis dicalonkan. Jadi hari ini merupakan satu pemula kepada satu proses undang-undang yang panjang. Jadi pada peringkat ini kami tidak ingin mengulas lanjut mengenai apa-apa fakta kes lah. Ya, kami juga percaya sistem kehakiman negara kita akan beri ruang adil kepada semua pihak. Satu lagi, kami menyeru kepada semua, jangan buat andaian, jangan buat spekulasi. Biarkan kami pembelaan, biarkan pihak pendakwaan Jabatan Hukum Negara, biarkan Mahkamah Yang Mulia jalankan tugas masing-masing. Kepada penyokong Naim Daniel, terima kasih. Teruskan percaya, keadilan di akhirnya akan terlaksana. Naim boleh tanya sesuatu?